Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah yang paling mengejutkan tetapi paling menggembirakan kita di Malaysia, khususnya rakyat di Negeri Sembilan. Akhirnya, Tunku Zain Al-Abidin dimasyurkan sebagai Tunku Panglima Besar. Ketika pengumuman ini dibuat dan pemasyuran ini dibuat, ada satu nama yang betul-betul diratib di dalam media sosial, yaitu Rais Yatim dan juga Cikgu Ban. Tolong bantu saya, mengapa dua nama itu diratib-ratib oleh rakyat atau diratib oleh penduduk Negeri Sembilan serta oleh netizen di media sosial. Saya pun kurang arif. Mengapa tiba-tiba Rais Yatim macam tiba-tiba jadi pakar di sini sana pula? Aku pun kurang pasti. Jadi kamu bantu terangkan pada saya dan penonton di channel ini dalam ruangan komen. Tulis mengapa Rais Yatim sibuk sangat um, tentang krisis politik atau maaf saya krisis istana di Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya hari ini kita bergembira. Kita sangat menyanjung tinggi adat. Apabila Tunku Zain Al-Abidin dimasyurkan sebagai Tunku Panglima Besar. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir hari ini berkenan memasyurkan putra kedua baginda Tunku Zain Al-Abidin sebagai Tunku Panglima Besar pada satu istiadat di Balairung Seri, Istana Besar Seri menanti hari ini. Ada yang cuba menyindir, mereka kata uh, kepada Rais Yatim dan Cikgu Bad, kata mereka yang menyindir dua peribadi ini, yang dikendong tak dapat, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Turut berangkat Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani, Tengku Besar Mahmud dan Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ritaudin, Tuanku Muhriz. Istiadat penuh tradisi itu dimulakan dengan Tuanku Muhriz berkenan mengisytiharkan dan menyerahkan watikah dan pelantikan gelaran pusaka Tunku Panglima Besar Negeri Sembilan kepada anak anda Tunku Zain Abidin. Istiadat pengurniaan gelaran pusaka putra yang empat Tunku Panglima Besar kepada Tunku Zain Al-Abidin itu turut disaksikan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun dan ketua-ketua jabatan kerajaan negeri. Pemasyuran itu dibuat bagi mengisi kekosongan gelaran pusaka Tunku Panglima Besar Negeri Sembilan yang sebelum ini disandang oleh Tunku Datuk Seri Nazaruddin Ibni Almarhum Tuanku Jaafar. Sementara itu, pengelola Bijaya Diraja Datuk Azizi Muhammad Ali dalam satu kenyataan selepas istiadat itu memaklumkan Tuanku Muhriz menzahirkan keyakinan bahawa Tunku Zain Al-Abidin selaku Tunku Panglima Besar akan terus memainkan peranan penting dalam menjunjung kedaulatan institusi Diraja Negeri Sembilan serta memelihara kepentingan rakyat dan negeri. Tunku Zain Al-Abidin, 44 tahun, diputrakan pada tahun 1982. Merupakan pendukung pemulihan perlembagaan dan reformasi institusi di Malaysia yang komited ke arah pembinaan sebuah negara lebih adil dan setiap rakyat Malaysia diberi peluang saksama untuk maju dan berjaya. Kemudian baginda mendapat pendidikan di Sekolah Alice Smith Kuala Lumpur dan di London serta memperoleh ijazah sarjana sains dalam politik perbandingan. Tunku Zain Abidin kini berkhidmat sebagai Chancellor University, Pro-Chancellor University Sains Islam Malaysia, Presiden College ICAN serta Fellow Diraja di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Fellow Bersekutu di Universiti Teknologi Maram UiTM. Sebagai pemegang amanah Yayasan Jeffrey Chia dan penaung program seni dan kebudayaan Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan, baginda secara aktif memperjuangkan akses yang lebih luas kepada pendidikan berkualiti, pembelajaran holistik dan pembentukan pemimpin masa depan yang seimbang.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, saya ingin berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit terus mengganas di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita yang bodoh, celaru, tidak seimbang dan menjadi semakin tidak menentu. Apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk membantu kita jadi sehat, kuat melawan penyakit. Dan imun badan yang celaru juga menyebabkan imun badan kita makan diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan imun badan, menyeimbangkan imun badan kita ini, maka imun badan kita akan membantu melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menyembuhkan kita daripada penyakit apabila imun badan kita jadi kuat. Terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kesehatan Malaysia, halal, dan paling luar biasa, ianya juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Produk ini adalah produk yang halal dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur, kanak-kanak sehinggalah dewasa. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Sekali lagi, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Jangan lepaskan peluang ini. Mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Untuk peluang kedua Anda menikmati hidup yang lebih baik dan lebih indah. Sekian dulu. Terima kasih karena menghubungi saya di WhatsApp. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Kasihnya Anwar kepada UMNO. Kita tahu Anwar adalah salah seorang pemimpin yang lahir daripada UMNO. Tidak dapat dinafikan kepimpinan Anwar dilahirkan, ditajamkan dalam UMNO. Namun kerana perebutan kuasa politik yang sangat kejam, Anwar disingkirkan daripada UMNO. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini rahsia yang mungkin ramai tidak tahu betapa Anwar Ibrahim sangat menyayangi UMNO. Yang paling menyedihkan menurut Norman Rizwan, bila Anwar jadi Perdana Menteri, kasihnya kepada UMNO tidak pernah padam. Selepas menyelamatkan UMNO dari diharamkan oleh Mahathir dan Muhyiddin, Anwar terus memberi peluang kepada UMNO untuk bangkit semula. Inilah rahsia yang mungkin tidak diungkit oleh Akmal Saleh, tidak diungkit oleh kepimpinan UMNO yang betul-betul tidak menyukai um, Anwar Ibrahim, yang mahu saban hari mahu membawa kerajaan runtuh, yang saban hari mahu membawa UMNO BN keluar daripada kerajaan perpaduan. Inilah yang perlu disebarkan oleh semua orang, iaitu sebenarnya selain Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim juga adalah penyelamat kepada UMNO. Sudah nyata, sudah terang lagi bersuluh bahawa UMNO pernah mahu diharamkan oleh Mahathir dan Muhyiddin. Anwarlah yang mempertahankan UMNO. Anwarlah yang mempertahankan UMNO daripada diharamkan oleh Mahathir dan Muhyiddin. Anwar terus memberi peluang kepada UMNO untuk bangkit semula. Anwar berikan kementerian penting kepada UMNO untuk menjaga hak-hak orang Melayu. Kementerian Luar Bandar, Mara, Miti, Pertahanan diberikan kepada UMNO untuk memulihkan keyakinan orang Melayu. Anwar bila berkawan, dia tidak akan hianati kawannya. Malah dia begitu percayakan kawan-kawan tanpa ada syakwa sangka. Dia dihianati Mahathir, dihianati Hadi Awang, dihianati Muhyiddin. Anwar tidak pernah serik. Lagi Anwar, rakannya adalah sepertinya jujur dalam persahabatan. Anwar bekerja keras untuk menyelamatkan ekonomi negara. Begitupun ramai juga yang
mengambil kesempatan kebaikan tersebut. Begitu banyak pelaburan hingga berbilion dibawa ke negeri Johor, tapi Menteri Besar Johor hianati perpaduan yang dihulurkan Anwar. Sayang, UMNO mengambil jalan singkat untuk hianati keikhlasan yang diberikan. Sepatutnya UMNO boleh bangkit semula. Tiba-tiba UMNO ambil jalan pintas untuk menumpang populariti PAS. Sedangkan jalan pintas inilah yang telah banyak parti-parti sebelum ini terkorban, seperti Semangat 46, Pakatan Rakyat, UMNO, Mufakat Nasional dan terbaru Bersatu. Jika jika saya pernah meramalkan 5 tahun lalu Bersatu bakal dikhianati, percayalah 3 hingga 4 tahun mendatang, UMNO sekali lagi bakal dikhianati. Kenapa? Kerana kejayaan UMNO nanti bukan karena hebatnya UMNO, tetapi hanya menumpang populariti PAS. Mana mungkin parti yang menguasai 73 ahli parlimen tunduk kepada 30 ahli parlimen. Artas kata seolah-olah dilihat UMNO berikan nyawa kepada PAS, tetapi tanpa UMNO sendiri sedari, mereka seperti parti-parti lain yang pernah dikhianati PAS. Kerjasama dengan PAS hanya menguntungkan atau terus memberikan kekuatan kepada PAS. Pastinya nasib UMNO akan ditinggalkan kerana UMNO tidak membina kekuatan sendiri tetapi hanya sekadar penumpang. Ketika itu nanti begitu mudah PAS mengkhianati UMNO. UMNO akan kembali melawan PAS. Mana mungkin UMNO mampu melawan PAS ketika itu? UMNO sendiri dilihat sebagai parti yang anti bangsa lain. Khianat dalam persahabatan yang membuatkan rakyat sangat curiga untuk menerima kembali UMNO. Hasil perkawinan UMNO dan PAS nanti, Melayu luar bandar dimiliki PAS, Melayu bandar dimiliki PKR, China dan India bersama DAP. Pendek kata, orang Melayu menolak UMNO. Apatah lagi pengundi bukan Melayu yang tidak lagi percaya kepada UMNO, dilihat bersama PAS, sebuah parti ekstrim yang anti dengan bangsa Cina berdasarkan kepada kempen politik mereka. UMNO akan kehilangan segala-galanya dan sebagai penganalisis politik, saya berpandangan UMNO sedang menggali kuburnya sendiri buat kali kedua. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jumpa lagi. Bye-bye.